usaha Allah SWT hapuskan dan satu darjat Allah SWT dan darjat kita di sisi Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan Allah SWT kita kena nafikan lah sangat kita itu Allah SWT kesihatan kita tu. Ramai orang bersihat dari kita kan, bukan kerana kita ada kenderaan yang hebat, ramai lagi ada kenderaan yang hebat, tapi kedatangan kita ni semata-mata dengan izin taufik daripada Allah SWT. Taufik hidayah daripada Allah SWT. Itulah kita dapat datang. Walaupun rumah kita bersambung dengan surau telefon, tanpa hidayah daripada Allah SWT, pasti dan pasti kita tak dapat datang. Tuan-tuan kita syukur kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala pilih kita, sayang kepada kita. Allah SWT sayang kepada hamba-hamba ni kan. Allah SWT bagi kita kemudahan, ke taufik hidayah untuk dapat taat kepada Allah SWT. Satu tanda kasihnya Allah SWT kepada kita, dan tanda kasih Allah SWT kepada kita juga benar-benar kan? Kita jadi satu orang beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Tempat itu terbuka, tempat itu doa kan? Kita lahir bumi pada kalimah la ilaha. Bayangkan ramai lagi kan, manusia yang lahir di bumi ini tanpa kalimah la ilaha illallah. Jadi kita bayangkanlah tentang Allah Ta'ala kan, seorang yang ada kalimah, walaupun sebesar zarah rupa Allah SWT, maka Allah SWT sediakan surga untuk dia 10 kali besar dari dunia ini. Sebaliknya satu orang yang jumpa Allah SWT, kembali pada Allah SWT tanpa bawa iman, kufur kepada Allah SWT, bau syurga pun tak dapat, akan duduk dalam neraka selama-lamanya, tak ada kesudahan. Jadi tuan-tuan Allah SWT kita kena syukur. Kalau kita syukur, Allah SWT akan tambah lagi nikmat pada dia. Sebaliknya kalau kita kufur, azab Allah SWT sangat pedih. Jadi tuan-tuan Allah SWT, hari ini Allah SWT hantar kita kehidupan yang sangat sementara, umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kita umat aku umur antara 60-30 tahun, waktu yang singkat dan termulia kan? Kalau kita usahakan atas kehidupan kita yang termulia kan? Atas iman kita kan? Jumpa Allah SWT, maka kita lah orang yang berjaya di Allah SWT kan? Walaupun satu orang tu dia miskin, taat perintah Allah, cara Nabi SAW, pasti dia akan berjaya. Walaupun orang tu kaya, taat perintah Allah SWT, tinggalkan larangan Allah SWT, cara Nabi SAW, maka dia juga berjaya. Jadi kehidupan dunia sangat sementara. Akhirat selama-lamanya tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Kalau susah-susah selama-lamanya, kalau senang-senang selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Jadi kehidupan yang Allah Ta'ala bagi sangat-sangat sementara, 60 tahun. Inilah tempat yang paling penting untuk kita usaha macam mana kita nak selamat di kehidupan akhirat. Inilah tempat tu, samping kerja, samping kehidupan rumah tangga kita. Macam mana hari ini kita nak usaha supaya dalam kehidupan kita ni dapat taat kepada Allah SWT, bawa iman yang sempurna kepada Allah SWT. Jadi kita, Allah SWT hantar kita satu masa yang singkat kan? Kita datang ke dunia ni pun tak ada apa-apa kan? Satu buat enam kita tak bawa. Kita akan jumpa Allah SWT pun sama juga. Kita akan tinggalkan kan? Harta kita tak bawa, rumah kita akan kita tinggalkan, anak isteri kita akan tinggalkan, dan kita akan bawa jumpa Allah SWT hanya
iman yang sahih, iman yang sempurna, kan? Dan amalan yang sempurna. Jadi tuan-tuan yang SWT hari ini, iman dah sempurna dan amalan pun dah sempurna dalam Quran, tapi iman masih belum sempurna dalam diri kita. Masih amalan masih belum sempurna dalam diri kita. Kita nak bawa ilmu Allah SWT. Walaupun singkat hidup kita 63 tahun, kita bayangkan tu boleh dalam kubur, hidup dalam kubur yang paling selama 40,000 tahun dalam kubur kan? Belum lagi pada masyar 50,000 tahun dan sirat, titian sirat kan? Mizan, syurga neraka selama-lamanya. Jadi inilah tempat yang paling penting untuk kita usahakan boleh. Inilah kerisauan Nabi SAW. Nabi SAW risau macam mana umat ni sampai dah akhir kiamat, semua dapat masuk syurga Allah SWT, lepas daripada azab neraka. Inilah orang berjaya kamu kan. Macam mana kita nak usahakan fikir Nabi SAW, macam mana umat dia kan, semua dapat selamat daripada azab Allah SWT. Agama dapat masuk dalam semua kehidupan manusia, semua dapat ucap kalimah la ilaha. Satu umat ni pun tak terlepas sama mulia. Inilah kisah Nabi SAW kan. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di jalan di satu padang, nampak satu budak yang lain sedang gembira kan. Satu budak ni dia duduk seorang dengan keadaan sedih. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya dia, kenapa kau tak sama-sama dengan kawan-kawan kau kan? Dia sedang bermain, kita sedang bermain di padang, dia kata kan, aku duduk seorang di sini. Dia kata aku masa dekat rumah tadi, aku nampak mak aku nak jirang air, nak masak air. Jadi dia nak jirang air, dia gunakan untuk nak nyalakan api tu, gunakan kayu-kayu kecil dulu kan, baru gunakan kayu-kayu besar. Jadi aku takut besok dengan akhirat Allah SWT masuk budak kecil dulu, baru orang besar, orang dewasa. Sayyidina Umar bila dengar dia pun menangis kan. Satu budak yang fikir dengan mulia kan. Dan inilah keadaan sahabat-sahabat kan. Mereka ni mulia, mereka ibarat bintang-bintang di langit kan. Bercahaya kan. Macam mana kita tengok bintang di langit kan. Kita tengok bintang di langit kan. Macam itulah ibaratnya sahabat, mereka jadi petunjuk. Kalau kita contohi sahabat kan, satu sahabat pun kita akan berjaya. Jadi sahabat yang untuk mereka Allah SWT, mereka ni seumpama batu karang kan. Nabi SAW telah usaha atas sahabat 13 tahun usaha atas iman, yakin pada Allah SWT. Sahabat-sahabat yang mulia, itu kena kita dapat iman. Kita dapat iman ni, dapat kalimah ni kan, beranak-beranak dari orang Islam. Tapi sahabat yang mulia susah payah untuk dapat la ilaha kan. Kena cemeti, kena diseksa kan. Ada satu sahabat masuk Islam, ucap kalimah, maka Tuhan dia telah pegang kaki dia sebelah, ikat pada satu ekor kuda, dan satu ekor kuda yang satu kaki lagi kuda yang lain kan. Lari bertentangan, terbelah dua mati kan. Mati syahid itu untuk dapat la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dengan Allah, Nabi SAW telah usaha atas sahabat, usaha atas sama sekali atas iman, yakin yang betul pada Allah SWT. 13 tahun di Kota Mekah kan. Tak ada lagi perintah lagi kan. Tak ada perintah semayang, tak ada perintah solat, tak ada perintah tutup aurat kan. Perintah semua perintah supaya membesarkan Allah SWT. Cakap besar Allah makhluk yang bagi rezeki Allah, yang bagi sehat Allah kan. Menafikan makhluk tak boleh buat apa-apa tanpa izin daripada Allah SWT. Apa yang berlaku semua dengan izin daripada Allah SWT. Bila yakin telah betul dan boleh, segala perintah Allah SWT jadi mudah kan. Kita tengok masa mula-mula Nabi SAW
ambil perintah sembahyang. 50 waktu sembahyang mula-mula tuan-tuan kan. Turun jadi 5 waktu. Sahabat kata kalau 50 waktu pun kamu sanggup kan. 50 waktu sanggup kan. Kalau 50 waktu sembahyang boleh, macam mana keadaan kita kan? Kejap-kejap sembahyang kan. 5 waktu pun kita tak mampu kan. Kita tinggalkan sembahyang sebab apa namanya? Sebab cari rezeki. Padahal Allah SWT dah jamin rezeki kita dengan sembahyang. Orang yang sembahyang ni Allah Ta'ala jamin rezeki kan? Dengan sembahyang kan? Imam Syafi'i kata kalaulah langit berkaca kan? Bumi dia bertembaga kan? Boleh bagi rezeki pada ini teman dengan SWT keyakinan yang kita musyakan dalam diri kita. Yakin 100% hanya Allah SWT yang berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Kalau cerita dalam Quran, kisah Nabi itu kepada kita tentang macam mana Allah SWT berkuasa kan. Bila Nabi Ibrahim AS nak sembelih Nabi Ismail AS kan. Pisau yang digunakan untuk letak pada batu pun terbelah kan. Pisau yang sama bila nak sembelih Nabi Ismail AS tak boleh. Kita nak yakin hanya Allah SWT. Saya nak beritahu kepada kita mula, makhluk ni tak boleh buat apa-apa tanpa izin daripada Allah SWT. Inilah yakin yang kita teruskan. Kita kena cakap lagi dan lagi, kita kena lihat lagi dan lagi, kita kena dengar besar Allah lagi dan lagi, fikir tentang besar Allah SWT lagi dan lagi, barulah besar Allah SWT akan masuk dalam diri kita. Bila kita kena usahakan tuan mulia atas semayang kita kan, semayang kita macam mana semayang kita dapat tarik dalam mata Allah SWT. Sahabat-sahabat gunakan semayang mereka kan, mereka gunakan semayang untuk tarik rahmat kepada Allah SWT, tarik kudrat Allah SWT kan. Ada sahabat yang ada masalah, mereka telah gunakan semayang mereka selesai masalah mereka kan. Jadi hari inilah kita nak betulkan balik macam kita guna semayang kita kan. Kita ada masalah, kita semayang hajat 2 rakaat, Allah SWT akan selesaikan segala masalah kita. Kemudian kita mengurus atas ilmu dan zikir kita kan. Ilmu yang kita tahu apakah perintah Allah, apakah larangan Allah SWT setiap masa dan keadaan. Zikir itu kita nak hubungkan diri kita kan dengan Allah SWT setiap masa dan keadaan. Orang yang berzikir dia hidup di sisi Allah SWT. Orang yang tak berzikir itu dia mati di sisi Allah SWT kan. Dan kita kena usaha atas ikram muslimin kan, kasih saudara kita. Macam mana kita kasih diri kita kan. Orang Islam ni berat satu badan kan. Kalau sakit gigi, satu badan akan sakit, kepala akan sakit, tak boleh tidur malam kan. Macam itulah orang Islam kan. Dia kena kasih saudara dia macam mana dia kasih kepada dia. Dan kita kena usaha atas ikhlas kepada Allah SWT. Apa kita buat semata-mata kerana Allah SWT. Orang ikhlas ni dia membesarkan amalan kan. Dan kita kena usaha atas dakwah dan taufik kan. Maksud dakwah ni macam mana kita nak suruh ajak manusia kepada Allah SWT kan. Jadi sahabat-sahabat tuan mulia mereka faham kan. Mereka telah korban atas agama Allah SWT, keluar di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan sebarkan hidayah. Minta cara lain tuan mulia untuk kita usaha atas perkara ni, kita kena buat perubahan susah payah untuk agama, barulah agama akan sampai kepada kita kan. Sahabat-sahabat mereka telah tinggalkan kota Makkah Madinah kan. 10,000 kubur sahabat saja ada di sekitar kota Makkah. Lain ni bertebaran di seluruh alam kan. Jadi hari atas masuk bulan mulia kan, jemaah di antara 4 bulan, 4 hari, 3 hari atas masuk ni. Jadi macam mana kita nak belajar untuk buat pengorbanan atas agama Allah SWT. InsyaAllah kan, kita hari semamulah Tuhan itu dapat semua insyaAllah. Assalamualaikum.